Okey, Assalamualaikum. Okey, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, yang mana ada ni kita start dulu sementara kita tunggu ada yang lain. Okey, okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Okey, nama saya Anas, Muhammad Anas. Dan ada seorang lagi kalau macam tuan-tuan ataupun perempuan ataupun abang atau kakak yang biasa tengok dekat WhatsApp, ni apa? Tuan Azrul. So dia lah yang apa? Untuk aplikasi ni, dia adalah salah seorang lah dalam founder untuk Bani. Okey. Minta maaf agak bising sikit sebab saya berada di area luar sebab kawasan rumah saya tak ada elektrik. Jadi nak tak nak kalau saya tangguh nanti kita drag lama kan sebab masing-masing menunggu nak tengok demo kan untuk live host. Okey, sebelum tu saya nak tanya dulu sama ada apa namanya sound okey tak? Mungkin tak perlu kat mic tak apa, just respon angkat tangan sementara kita tunggu ni ada yang nak masuk lagi ni. Sound okey ke? Okey Okey okey. Okey, sound clear. Okey, terima kasih, terima kasih. Okey. Okey, saya rasa yang nak masuk hari ni semua nak tahu pasal apa namanya? Pasal live host betul tak? Okey, maksudnya yang masuk ni kebanyakannya ialah daripada golongan affiliate mungkin, seller ataupun founder-founder produk kan yang nak gunakan AI live host lah. Okey. Sementara kita tunggu ada mana kat komen dah saya nak baca. Okey. Boleh tak kat komen Google Meet ni tulis yang datang ni mostlynya nak guna AI live host ni untuk kegunaan apa kan? Sebab senang saya nak tunjuk contoh untuk kegunaan affiliate ke, produk sendiri ke. Ya, sementara saya set ada beberapa orang nak masuk ni kan. Macam mana ni? Okey. Okey dah dia masuk. Okey. Okey, sementara tu saya nak tahu dulu kat sini ada ke yang dah langgan ataupun yang dalam ni ada yang masih nak tahu dulu macam mana kita punya demo ataupun ada yang dah guna ke macam mana, boleh tak bagi feedback sikit sebelum tu? Sebab saya kena ikut contoh kalau dekat dalam ni, dalam live ni ramai yang belum lagi tengok ataupun nak tahu demo, saya akan tunjuk yang itulah sebab kita pun masa mungkin hari ni saya akan explain sejam dah kot untuk pasal demo saja dulu. Mungkin minggu depan kita akan ada topik lain pasal demo. Okey. Saat ni siapa lagi masuk? Okey. Okey, jadi okey dah ada 16 orang. Okay, tak apa, kita teruskan dulu. Okey, sekejap saya buka saya punya screen sementara tu. Ni. Okey, sekejap presentation. Okey. Nampak ke skrin? Nak tanya dulu. Nampak ke skrin? Oh, ada yang masuk lagi ni. Sekejap. Mungkin ada boleh buka mic ke ataupun tulis kat chat lah. Nampak ke tidak skrin kan? Takut saya show sendiri je ni. Komen nampak Okey, clear. Okey, cun. Okey, clear Okey. So, hari ni saya akan tunjuk demo saja. Okey. Saya takkan cerita panjang-panjang nak cerita pasal AI tu apa, AI ChatGPT ke apa, tak perlu sebab saya rasa semua orang dah tahu kan, sebab kalau masing-masing tak tahu apa itu AI live host, saya rasa tak ada siapa yang masuk untuk live hari ni, betul tak? Kan? Maksudnya saya rasa saya tak perlu kot nak explain apa itu AI, apa itu live host apa semua, so tak perlulah. Okay, saya tak nampak sangat nak komen ni. Okay, nampak. Okay, terima kasih. Okay, jadi pertama sekali saya akan tunjuk dulu untuk Allah dah terlalu ada yang masuk lagi ni. Sementara tu kita set dulu Semuanya set. Minta maaf kita delay sikit. Macam saya nak set. Okay. Okay.
Jadi saya rasa majoriti yang datang ni semua daripada WhatsApp kot. Saya tak tahu Tuan Nazrul dia ada hantar dekat Telegram ke Facebook ke, saya tak tahu. Tapi saya rasa yang dapat tahu pasal benda ni untuk demo malam ni semua datang daripada WhatsApp. Okay. Jadi hari ni saya nak tunjuk demo tentang macam mana kita punya AI Live Host ni berfungsi. Okay. Basically AI Live Host ni macam-macam ada. Saya rasa mungkin ada yang dah pernah tengok company orang lain yang dah tunjuk AI Live Host. Okay, ada yang pakai video recording, ada yang pakai AI live host sendiri, ada yang pakai macam-macam lah, macam-macam jenis. So kami akan provide berdasarkan 3 jenis live host. Okay, sekejap saya buka dulu app. Okay, sekejap ni ada yang set lagi ni. So minta maaf lambat sikit sebab kalau saya ni takut ada yang ketinggalan kan. Jadi kita set dulu mana yang ni. Okay, nak tanya dulu sementara tu, ada ke yang pernah guna AI selain daripada Asiakas punya produk ni? Ini saya dah set. Aduh, ramai. Sekejap ya. Sekejap saya pun pening macam nak set. Oh, sini patut tak nampak. Okay. Okay, sebelum tu ada tak yang mungkin dah pernah guna dekat orang lain punya produk ataupun live host? Saya nak tanya, mungkin ada yang dah pernah guna ataupun dah tahu. Nak tanya pendapat ni lah masing-masing lah. Mostly expectation tuan dengan puan untuk produk ni macam mana sebenarnya? Boleh pakai lip sync ke, real talk ke, memang pakai AI ke? Sebab ada setengah tu dia akan just recording saja, tak pakai betul-betul AI kan. Just nak tahu dulu kan. Sementara saya accept ni. Aduh, minta maaf lah, terlalu ramai pula ni. Saya pula seorang pula handle ni. Okay lah. Kejap saya email dulu. Okay, saya akan teruskan dulu . Okay. So, saya teruskan dengan demo. Okay, saya set to the point. Okay, untuk demo ni, first kali, saya akan tunjuk saya punya produk. Okay. Once nanti kalau tuan and puan dah beli nanti, okay, kalau nak beli nanti boleh layari kita punya ni lah, kita punya website kat sini. Okay, nama dia asia.cas. Dekat sini boleh tengok harga pricing lah. Kita terus direct bagi tahu harga pricing apa semua. Cuma untuk hari ni akan ada offer. Itu nanti saya akan bagi tahu dekat last nantilah. Okay, dekat sini kita boleh access lah. Kita boleh tengok macam-macam jenis pricing. Okay. Untuk pricing ni dia ada macam-macam dia punya features lah. Ada yang pakai 3 projek, pakai AI model, custom voicing cloning, ada support sekali. Okay, nanti mesti yang ramai nak tahu tentang ni, advanced AI model dengan custom voice cloning. Okay, saya akan tunjuk demo. Okay, first kali, once nanti kalau tuan and puan dah beli kami punya Asiakas ni, minta maaf dah beli kita punya Asiakas nanti, semua akan dapat akses Okay, macam saya memang dah ada, saya punya akses. Okay, saya akan tunjuk kat sini. Okay, dekat sini kita akan dapat dalam bentuk software. Okay, kenapa software? Sebab dia kena bergantung kepada kita punya laptop. Setakat ni, laptop yang biasa pun insyaAllah okay. Cuma ada beberapa AI yang tak boleh. Itu nanti saya akan cerita. Cuma setakat ni saya akan tunjuk kita punya demo AI live host yang boleh pakai untuk majority laptop. Okay. Okay. Okay, saya nak tanya dulu. Okay, nampak ke saya punya screen ni macam mana? Sekejap. Saya tak nampak komen pula. Sekejap saya tengok. Macam mana kita nak tengok ni? Okay, nak tanya, nampak ke screen untuk AI live host ni? Okay, sebab saya nak tahu dulu, takut selagi kan saya buka tak nampak pula. Nampak ke? Okay, nampak Okay, nampak Okay, dekat sini, okay, saya akan explain. Once nanti kalau tuan-puan dah beli kita punya AI live host, semua akan dapat dalam bentuk software macam ni. Software ni berat ke? Bagi saya tak berat untuk kategori laptop lah, sebab dia just dalam 800 MB saja, 1 GB. Kalau aplikasi kat phone pun rasanya ada lagi berat daripada ni. Ini 1 GB saja. Untuk kategori laptop memang agak ringan lah. So nak download pun senang. Nanti kami akan guide, siapa yang beli kami akan guide. So dekat sini ada bermacam-macam features. Okay, sebab dekat website, kalau kita tengok,
Okay, website ni dia just tak ada features, memang hanya untuk pembelian saja. Jadi memang tak nampak lah apa beli ni dapat apa kan. Selagi kena scam ke apa kan. Okay, so dekat sini kita akan tunjuk kita punya demo. Yes, ni ada yang masuk lagi ni. Okay. Okay, okay saya tunjuk. Okay, dekat sini nanti dah download kita punya aplikasi. Kita akan bagi dekat sini nanti ada bermacam-macam features. Tengok kat tepi ni kan. Okay, jangan pening. Jangan risau, jangan pening. Kita ada menyediakan macam-macam features lah. Okay, dekat sini contoh belah kiri ni kita akan nampak ada bermacam dashboard, my project, AI Life Host, mobile. Dekat sini kita ada e-course academy, affiliate program dan macam-macam lah. Kita punya plan apa semua dekat sini macam-macam ada. Okay, so hari ni kita just nak fokus on kita punya my project ni saja. Okay, so saya katakan lah kita punya project. Okay, dekat sini, okay, nampak kan? Okay, dekat sini adalah kita punya AI Life Host. Okay, sebelum kita start kita punya software sistem kita ni, ada beberapa setting yang kita perlu guna ataupun setup. Maksudnya selain daripada aplikasi AI Life Host ni, ada beberapa aplikasi kita kena download sebab kita nak connect dengan kita punya TikTok Live. Okay, sebab lagi saya akan tunjuk real time punya TikTok. Tuan-tuan puan akan nampak lah kita punya setup macam mana. Okay, first kali kita akan buka kita punya AI Life Host punya app ni, software. Okay, ini yang pertama Okay, yang kedua, dekat sini, okay, nampak tak kat sini? Nampak ke belah kanan ni? Saya tanya dulu, takut kan saya. Nampak ke yang dekat belah kanan bawah ni, ni atas ni? Kalau ada yang boleh buka mic ke apa kan, sebab saya tak nampak komen ni, lagi setiap kali nak kena buka. Nampak Nas, nampak. Nampak lah? Okay. Okay, untuk dekat atas kanan ni, ada beberapa elemen penting lah untuk kita download sebelum kita nak run kita punya AI. Yang pertama ialah kita punya software lah. Yang kedua ialah kita punya TikTok Live Studio. Okay, saya akan ini yang pertama AI Live Host, yang kedua TikTok Live Studio, yang ketiga ialah buka dekat website, kita login TikTok masing-masing. Okay. Siapa-siapa yang tengah Sorry, my parents can't down for the Christmas holiday. Okay, siapa-siapa yang tengah tengok kita punya live host ni sambil-sambil nak tiru saya punya step untuk buka ni pun boleh. Nanti at least nanti kalau dah beli nanti senang nak hafal step, senang saja. Buka TikTok. Okay, saya tunjuk buka TikTok. Yang pertama buka TikTok kat website. Yang kedua buka download TikTok Live Studio. TikTok Live Studio ni senang saja. Boleh search dekat Okay, boleh search dekat sini. Okay, boleh search dekat sini. Kat sini boleh download, tekan download and then nanti scroll saja dekat atas ni akan ada button download, just download saja. And then nanti dia akan keluar macam ni lah. Sebab ini benda penting untuk kita nak live nanti. Okay. Sekejap saya sambil tu saya ni tak apa minta maaf saya sambil saya spring saya accept sebab tak ada orang nak jaga ni. Jadi terpaksa saya seorang je lah yang buat. Okay. Okay, so yang pertama sekali, ingat AI Live Host. Yang kedua adalah aplikasi TikTok Live Studio. Yang ketiga ialah kita punya TikTok dekat website. Okay. Macam mana nak login TikTok kat website? Saya rasa semua dah tahu kot. Kalau siapa yang tak tahu nanti kita akan tanya sebab kita tak cukup masa. Jadi nak tak nak kita kena cepatlah. Kita nak tunjuk demo terus. Sebab nanti step by step nanti once dah beli nanti saya rasa ada yang tak tahu boleh tanya saya, tak masalah. Okay, contoh. Okay, kita dah buka 3 benda TikTok, and then yang kedua AI punya software, and then yang ketiga TikTok Live Studio. Okay, kita buka TikTok Live Studio. Saya minta maaf agak cepat sikit kalau siapa yang rasa macam laju sangat saya explain, just angkat tangan ke ataupun komen ataupun paling senang voice lah sebab saya tak dengar. Sebab saya just kena buka screen kan. Okay. Sementara TikTok Live Studio ni buka, saya rasa ada beberapa seller ataupun affiliate yang pernah live dekat TikTok, mungkin dah biasa kot aplikasi ni. Jadi tak ada isu lah, mungkin ada beberapa yang tak biasa live di laptop, kena download benda ni sebab dia agak senang je, tak susah mana. Okay. So, saya dah buka 3 benda Yang pertama AI, lepas tu website and then TikTok Live Studio. Okay. TikTok Live Studio ni dia akan nampak macam ni lah. Nanti saya akan cerita untuk bahagian ni, so agak pening sikit. Okay.
So untuk yang setakat ni, faham ke? Takut saya short sendiri je sangat ni. Faham ke untuk yang saya explain ni? Nak ada yang komen ke apa? Faham. Faham Okay, terima kasih. Okay, so saya teruskan lah ke AI Live Studio. Okay. Untuk yang ni, saya akan tunjuk terus macam mana cara Allah. Sekejap. Okay, saya ini. Ada macam ada yang masuk, okay, tak apa. Saya akan tunjuk macam mana kita punya setup. Okay, pertama sekali, okay, nanti waktu semua dah dapat ataupun dah beli kita punya plan, akan dapat dashboard macam ni. So, pertama sekali just tekan my project. Sekejap, kalau macam hang macam ni, kita just reload sajalah, tak ada masalah. Sebab saya berada di luar, kadang internet ni agak kurang stabil sikit. Okay, sebab ni agak lag dia Okay, so masuk di my project nanti kita akan tulis kita punya project. Project ni senang cerita kita punya folder lah. Kita nak set up. Contoh, kalau nanti dah beli plan, kalau untuk nak buat macam-macam jenis project, maksudnya esok pakai levels lain, hari ni pakai levels lain. So kita boleh buat kita punya project. Okay, contoh malam kita buat kena declare dekat TikTok audience ke kita tengah live guna AI. Kalau ikutkan setakat ni tak ada lagi untuk TikTok punya apa panggil regulation tentang berkenaan dengan AI. Cuma kalau berkenaan dengan violation ada beberapa, tapi dia bukan disebabkan AI lah, dia disebabkan oleh dia disebabkan oleh contoh benda-benda affiliate biasa buat. Sebut nama Shopee, sebut nama WhatsApp kan tak boleh. So kalau kita setting AI kita sebut nama-nama benda tu, still kena violation. Cuma sekarang yang saya tahu untuk TikTok tak ada lagi. Kalau Shopee ya ada, kena ada kebenaran, tak silap saya. Kalau TikTok live tak ada, sebab saya dah run tak ada isu. Aduh, ada yang masuk lagi Okay, start. Lepas ni kita akan fokus terus. Lagi mengganggu pula kan, ada yang masuk, ada yang Okay. Jadi kita set up kat sini kita punya nama projek. Contoh nama projek hari ni ialah test 2 lah, kita buat test 2. So kita create projek satu. Okay, ni projek limit. So nanti kena upgrade lah. Contoh nanti saya punya ni kena upgrade kita punya plan. Okay, so dekat sini group ni apa, group ni tak penting, ini tak ada apa sangat. So abaikan dulu sebab nanti kalau banyak sangat belajar pening kan. Okay, so kita fokus terus direct to the point. Okay, once dah buka projek nanti kita terus open. Okay, bila open akan nampak macam ni memang nampak pening. So jangan risau. Bila nampak macam ni, open macam ni, jangan risau, jangan pening. Okay, so bila dah buka ni, apa yang kita perlu buat, kita kena pergi dekat setting. Okay, setting ni yang, kenapa banyak sangat benda ni kan? Okay, jangan risau. Sebab benda-benda macam ni, hanya untuk setup yang kali pertama saja. Once nanti kalau macam abang-abang, kakak ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang nak beli benda ni nanti, nak langgan, once dah setup nanti, bila nak contoh hari ni saya setup, esok saya nak live ataupun esok pagi saya nak live, perlu ke setup lagi? Tidak, sebab dia akan terus save. So jangan risau, tak ada masalah. Okay, jadi kat sini saya akan tunjuk terus macam mana cara setup. Okay, saya bermula pada atas lah. Okay, untuk atas ni kita nak tak perlu, kita nak setup untuk kita punya TikTok. Okay, contoh macam saya sekarang ni, kita buka kita punya TikTok dekat sini dekat website. Sebab kita guna laptop, jadi dia ada website dia. Okay, senang saja nak buka website, search je lah kat sini tulis TikTok, nanti akan ada login apa semua, login. Cara nak login pun senang, login nanti just pakai kita punya QR code. Rasanya semua dah tahu kot benda tu kan, tak perlu explain lah. Okay, dekat sini ada username. Username ni macam biasa, pergi dekat sini akan ada satu nama TikTok kita, dekat sini yang username yang kecil kanan ni. So ini kita copy, kita paste dekat sini. Okay, lepas tu season ID cookies ni. Okay, ini mungkin ada ramai tak tahu ataupun macam mana pening apa semua, tak apa, jangan risau. Once nanti dah beli, nak set up, kalau tak tahu kita ajar ataupun kita akan ada video tutorial. Tapi kat sini saya akan tunjuk terus macam mana nak buka benda ni. Okay, so dekat sini pergi kat website ni, tekan right click ni dia akan keluar macam ni yang di refresh apa semua kan. Okay, tekan inspect element. Okay, tak apa, ini tak hafal pun tak apa, sebab nanti kita nak tunjuk saja macam mana dia punya demo. Pergi kat application,
Okay, dekat sini akan ada, kita cari nama dia session ID, macam ni, session ID, kita copy sini. Okay, ya. Okay, siapa yang komen apa semua nanti saya akan baca sebab kita buat ni dulu. Okay, copy, and then untuk target ID sini kita buat Ali SG, huruf kecil mana dapat ni, dekat sini ada, dekat bawah sini ada ni Ali SG, benda ni kita kena copy tapi sama je. Tak penting pun, yang penting dekat yang cookies ni, tak apa, benda ni tak hafal tak apa, nanti kita belajar, tak ada masalah. Okay, cuma saya tunjuk demo saja. Once dah letak benda ni, apa yang kita buat, kita biar dulu. So step pertama kita dah, untuk dekat area sini adalah TikTok mana kita nak pakai. Okay, sebelum kita ni kita nak, mana tadi? Sekejap Okay, sebelum kita teruskan tu, kita nak tengok sama ada faham ke apa yang ni, setakat ni, yang saya ajar ni? Faham Okay. Faham sebab dia senang saja. Dia mungkin nampak banyak sangat button, tak apa. Button tu nanti kami akan improve supaya sesuai untuk user pakai. Maksudnya tak pening-pening nak set up. Itu nanti kami akan set up. Cuma hari ni kita nak set up macam mana benda tu berfungsi. Sebab orang just nak tahu berfungsi ke benda ni, betul tak? Kalau guna phone set up sama ke tak? Okay, untuk mobile saya akan buat insyaAllah minggu depan, sebab minggu ni hari ni saya just nak fokus macam mana nak ni saja, sebab takut drag masa lama kan. Saya pun dekat kedai luar ni, rumah saya tak ada line kan, jadi nak tak nak saya kena kejar masa. InsyaAllah minggu depan kita akan live satu lagi untuk mobile dengan lip sync. Hari ni kita akan live apa benda yang saya boleh ajar dulu, jadi at least orang tahulah benda ni berfungsi. Okay, kita buka balik Okay, dekat sini setting saja, and then kita pergi ke kita punya start project sini. Okay, sini ada dua. Okay, kalau dekat sini, okay, apa kegunaan kita punya page yang dekat sini pula? Dekat sini sebenarnya tuan-tuan atau puan anggap benda ni sebagai knowledge. Knowledge ni macam mana? Contoh. Okay, sekarang ni saya ada satu produk, iaitu produk saya ialah menjual SIM card. Okay, SIM card Yestel ambil contoh. Okay, so dekat sini akan ada dua, my product dengan live host. Live host ni adalah untuk macam persona. Persona ni saya cerita karakteristik lah. Tuan-tuan nak AI tu jenis pemarah ke, ceria ke, rajin ke, pemadas ke, boleh letak kat sini. Contoh saya letak kat sini ialah kita punya produk lah. First kali tekan add your back ni. Okay, add your back. Okay, sekejap, sebentar interview dulu. Tak maaf agak terganggu sikit. Saya apa ni? Oh ni komen. Saya nak tengok contoh account yang tengah live, harap boleh. AI boleh. Memang kita set up ni terus akan live terus. Jadi saya kejar-kejar sikit. Mungkin kalau kena cepat sikit lah. Okay, jadi dekat sini kita akan add your back. Okay, ini kita buang dulu. Kita add your back. Okay, dia akan ada keluar produk. Dekat sini kita akan tulis nama produk kita. Contoh, macam saya tadi, saya ada satu produk nama dia SIM card Yestel. Mungkin ada yang dah tahu ataupun ada yang tak tahu kan. Kita apa, SIM card Yestel. Contoh harga produk kita buat kat sini RM RM10 per SIM card. Okay, lepas tu dalam berapa beg? Satu, ini contohlah apa ni, contoh data banyak. Contoh data banyak. So kat sini apa? Kat sini value harga murah, letak je sebab kita cepat kan. Contoh ni apa? Ini untuk atasi masalah internet slow. Okay, contoh letak apa-apa kan, macam-macam ada boleh letak kat sini. And then nanti tinggal save kat sini. Dekat atas ni ada button save. Okay, so sekarang produk satu dah ada. Kita punya live host. Live host ni contoh okay, live host kita boleh add persona. Persona contoh tuan-tuan letak nama AI punya live host tuan Ahmad. Ikutlah nak gambar ke apa. Tuan ni nak cerita karakter dia nak cakap laju ke apa, tulis kat sini. Okay, macam saya kita nak cepat, kita pakai yang software ni ada, tekan eva.ai. So dia dah ada persona dia, tinggal pakai saja. So senang. Okay, so kita save kat sini. Okay, so kita tekan save kat sini, dia akan save. Okay, so automatic tadi kita dah buat live host kat sini, ni pun kita save juga. Okay, sini kita dah save, dekat sini pun kita dah save. Next kita akan, okay, saya rasa ni part yang mungkin ramai nak tengok AI brain. Okay, apa itu AI brain? Okay, senang cerita kita akan cerita macam ni. Saya nak tunjuk infografik pun saya tak sempat buat tadi. Saya akan tunjuk macam ni. Tuan-tuan bayangkan kita generate contoh, tak apa, nanti kita akan tunjuk real time punya study case. Okay, contoh ada customer komen dekat kita punya TikTok.
So AI akan fikir kita punya apa teks nak jawab berdasarkan kita punya setting. Daripada teks tu dia akan tukarkan kepada suara, daripada suara akan keluar ke live host. Okay, jadi kita start to the point macam mana nak set up benda ni. Okay, untuk sekarang ada dua jenis. Satu free usage dengan use my key. Free usage ni sebenarnya kita tak perlu nak setting API key. Benda ni agak pening sikit lah orang. API key ni apa? API key ni sebenarnya dia macam username untuk kita masuk. Sekejap ada yang masuk ke, ada yang komen. Saya pun tak tahu ada yang masuk ke. Oh, ada yang masuk. Allah, okay, sekejap. Okay, kita teruskan Ush. Aduh, sekejap minta maaf saya pun tak cukup orang ni. Okay, kita teruskan Okay, dekat sini iBrain ni dia ada dua jenis. Satu kita pakai yang free usage. Free usage ni senang cerita, tekan di sini, tak perlu nak setting-setting benda ni. Tapi hanya pakai yang free lah. Bila free ni senang cerita, macam kalau tuan-tuan ataupun biasa pakai ChatGPT, Gemini ataupun AI yang free, cara setting dia berbeza, lain. Senang cerita ada harga, ada quality, macam tu. So sekarang ni saya pakai yang saya punya lah. Saya ada kat sini. Okay, saya tekan use my key. Okay, dekat use my key ni akan ada kita punya username ataupun kita nak pakai dekat mana AI ni. Okay, saya akan tunjuk demo macam mana kita nak dapatkan API key. Okay, sekejap ada yang masuk lagi ke ataupun ada yang komen. Boleh set up untuk letak muka sendiri tak? Nak upload? Boleh. Maksudnya nak jadikan karakter kita AI. Boleh. Nanti saya akan tunjuk tapi guna saya punya ni lah. Saya punya karakter lah, saya tak boleh guna. Cuma nak pakai muka sendiri boleh. Nanti tinggal custom saja, tak ada masalah. Okay. Dekat mana ni tadi? Okay, kita focusing on macam mana nak daftar kita punya AI live host. Okay, dekat sini puan search nama website dia, nama dia openrouter.ai. Macam saya dah daftar. Saya just tunjuk je lah macam mana dia berfungsi. Dekat sini ada bermacam-macam jenis AI. Nampak ni ada bermacam-macam lah. Jadi dekat sini saya nak tunjuk macam mana cara nak dapatkan dia. Kita beri kat setting. Dekat sini akan ada nama dia API key. Okay, API key ni saya cerita username lah. Okay, macam saya dah download sebenarnya tadi API key. Nampak ni. Saya buat 3 jam lepas. Tapi tak apa, saya tunjuk contoh. Tekan create kat sini. Masukkan malam ni. Okay, and then create. Okay, so dia akan bagi. Okay, API key ni kena simpan tau. Sebab dia sekali je generate, dia takkan keluar dah. So simpan, hapus dalam mana atas saya akan post dekat, contoh dekat ni macam ni Tuan Azrul lah, saya akan post kat dia, hantar je macam tu. So senang. Okay, ada yang masuk ke, ada yang komen yang saya nak, sebab saya dengar dulu ni. Ada yang masuk. Oh, ada yang masuk, okay. Oh, agak ramai saya ingat tak ramai sangat hari ni Okay, terima kasih siapa yang masuk. Okay, ada yang komen ke? Wah, mantap juga. Okay, terima kasih Okay. Untuk yang kita punya apa nama dia API key ni, okay. Dekat sini memang agak pening sikit tapi tak apa, ini sekali je. Once kita dah set up, tak payah nak set up lagi. Okay. Kita dapatkan kita punya API key, pergi ke kita punya AI live host, kita paste. Bila paste kat sini, tekan je sini, automatik akan bermacam-macam jenis AI. Okay, dekat model AI ni, macam saya akan pakai Grok. Nama dia Grok. XAI Grok 4.1 fast. So model ni dia cepat sikit lah generate. Tak apa, kita tengok setup. Okay, dekat sini adalah kita punya setup live host dengan AI. Kalau tuan-tuan perasan tadi dekat awal-awal sini, dekat start project ni kan kita dah setup kan kita punya info-info produk kita supaya AI tahu dengan kita punya personality. Sama ada dia ceria ke apa kat sini. So dekat AI Brain ni, scroll bawah sikit. Ini bukan button play ini button ke bawah. Okay, so kat sini kita boleh select, kita dah buat satu tadi, tekan ni. Okay, sudah ada. And then kita simpan. And then tekan produk. Contoh macam saya, kalau saya setting satu saja. Contoh kalau tuan-tuan ada jual apa? Jual minyak wangi kasturi, minyak wangi bunga ros, bunga durian. Ikutlah apa-apa kan. Just tambah je kat sini. So nanti kita tak perlu nak set up banyak kali, betul tak? Just select saja. Dekat sini macam saya ambil satu je. Saya tekan extend. So saya dah pilih cukup. Macam tu. Untuk answer behavior ni kita ambil contoh 50%. And kita akan test AI respon kat sini. Sekejap, ada yang komen ke? Boleh guna VPS tak if tak nak guna PC sendiri? Okay, untuk senang cerita nak guna server. Server ni untuk VPS saya tengok dulu. Maksudnya nak run secara online kan, cloud. Untuk cloud ni nanti saya akan bincang dengan Tuan Azrul sebab software ni agak berat. Nanti mungkin kita akan buat apa istilah dia,
kita akan buat API. Kalau tuan biasa coding, kita akan buat API, pakai API sebenarnya. Itu nanti insyaAllah. Cuma sekarang kita fokus untuk yang dekat sini lah. Okay. Apa tadi? Okay, dekat sini contoh kita nak test AI respon kita sama ada dia berfungsi ataupun tidak. Okay, kita tengok. Okay, nampak? Ini contoh hasil AI. Highway, aku Eva, macam ni lah. So tak ada apa sangat nak tunjuk kan. Benda macam ni lah. Okay, sama ada berfungsi, so berfungsi. So kita save. Macam biasa, save the chain. Okay, so yang kedua kita akan pergi ke AI voice. Okay, AI voice ni, senang cerita, dekat AI brain tadi kita akan dapat ni kan, betul tak? Kita akan dapat betul teks. Tapi macam mana nak ada suara, betul tak? So daripada teks ni, kita akan tukarkan kepada suara dekat bahagian AI voice. Okay, so dekat sini, pertama sekali dekat atas ni, kita kena pilih kita punya persona. Nampak kita dah buat tadi awal-awal dekat sini kan, dekat start project. Dekat add live host ni kita buat kita punya persona. Kita tinggal select saja, senang. Tuan Azrul dah buat senang. So kat sini dia punya keterangan tak perlu aku tahu sangat. Kalau nak tambah detail-detail pun tambah lah. Untuk saya malas lah, kita nak cepat. Okay, so dekat sini pun ikutlah nak tambah apa. Okay, dekat sini yang AI yang kedua kita kena pakai. Okay, nanti akan ada yang tanya, okay, untuk AI live host ni, lepas langgan nanti akan ada beberapa cost ke? Okay, kita akan ada yang pertama sekali, yang ini boleh pakai secara free sebenarnya. Kat situ dah jimat dah. Ada beberapa provider ataupun produk-produk daripada company lain. Saya tak tahu company ataupun orang lah yang promote pasal ni. Dia macam kita, okay, saya tunjuk sikit lah harga supaya nanti tahu. Macam kita hanya serendah 599 saja sebulan, tapi nanti akan ada offer 5 orang yang tak awal macam tu akan dapat lebih murah. Ini 599 boleh tengok dekat yang lain ada yang jual sampai 2000 untuk malam saja. Kita punya ni jangan risau, unlimited. Maksudnya contoh nak live 24 jam pun live lah, tak kisah. Dia tak ada limit. Kita tak ada sediakan limit Kita per bulan. Maksudnya contoh 599 ni dah nak run 24 jam pun tak ada masalah. Kalau tuan dengan puan si sanggup, boleh je. Okay, ni apa ni? Ada yang masuk ke? Ada yang masuk lagi. Okay, tak apa. Okay, so 599 saja. Ini harga yang normal untuk satu projek. Nanti kita akan sediakan harga lifetime di hujung last. Kita akan cerita. Okay, kita teruskan dekat mana tadi? Okay, dekat sini. Ni mana AI brain? AI voice. Okay, ini untuk suara. Suara ni ada 3 jenis, OpenAI, Eleven Lab dengan Fish Audio. Untuk Eleven Lab saya akan tunjuk harga berapa pricing yang kita kena bayar. Mahal ke? Okay, saya akan tunjuk. Okay, pergi dekat website, search dekat sini Eleven Lab. Macam saya dah ada lama, jadi saya tak ada isu lah. Cuma kita tengok berapa pricing kita. Dekat sini ada harga upgrade. So tuan-tuan dengan puan-puan boleh tengok harga dia $5 sahaja. $5 ni berapa? RM25 saja. Macam ada satu lagi, kalau perasan dekat sini ada 3 jenis kan. Yang ini kita tak pakai, tapi siapa nak pakai. Kita akan pakai saja sedua ni lah, Eleven Lab dengan Fish Audio. Untuk Fish Audio ni harga dia memang murah. Kita tengok berapa harga dia. Okay, Fish Audio okay. Kita tengok berapa harga pricing untuk Fish Audio. Harga dia hanyalah berapa? $11 untuk 200 minit. 200 minit ni banyak sebenarnya. Sebab kita AI live host banyak pakai ni sebenarnya tak banyak. Nanti saya akan tunjuk kenapa kita tak pakai banyak sangat. Kita bercakap walaupun komen banyak. Nanti saya akan cerita. Okay. Ada yang masuk ke yang komen. Nak tanya satu langganan berapa akaun boleh login untuk satu laptop saja atau lebih satu laptop? Dia satu laptop saja. Untuk setakat ni satu laptop. Sebab tu nanti kami akan offer package lifetime unlimited. Cuma tunggu last nanti. Dia satu langganan untuk satu laptop 599. Unlimited 24 jam. Maksudnya nak run 24 jam sebulan, 4 minggu, berapa hari, 30 hari pun tak ada masalah. Okay. Lepas ni nanti kalau nak minta admin tunjuk aja setting secara face to face. Boleh je kalau face to face, kalau dekat satu lah. Nak tanya dulu area mana, kalau jauh. Okay, contoh nanti kalau nak beli nanti kan, lepas beli nak setting. Tak tahu. Kalau ajak online pun tak tahu. Saya boleh akses melalui laptop saya. Maksudnya kita akan bagi akses laptop, tinggal login saja. Tinggal login saja silap. Maksud saya akses laptop puan melalui laptop saya. Nanti saya akan tunjuk.
Once dia beli nanti saya akan tunjuk, tak ada masalah. Tapi nanti kalau Tuan Azrul dekatkan kawasan, boleh je. Tuan area mana? Saya di area Perak. Tapi kalau saya ada ke mana-mana, contoh kadang-kadang saya dekat Terengganu, kalau ada hal kadang-kadang saya ke ni, kalau ada kesempatan boleh je saya nak jumpa dengan ni, tak ada masalah untuk set up sekejap saja. Sebab dia set up ni sekali je, nanti saya tunjuk. Okay. Ni kerja-kerja masa ni kan. Okay, mana tadi? Dekat, okay, kita dekat sini. Okay, dekat sini akan ada dua Fish Audio dan Eleven Lab. Saya pakai model Eleven Lab. Kenapa Eleven Lab? Okay, Eleven Lab ni sebab saya dah biasa satu. Yang kedua, saya ada bermacam-macam suara. Okay, contoh. Masuk je Eleven Lab nanti dia akan keluar macam ni first page nanti bila dah download apa semua, dah buka login, dia akan keluar macam ni. So nampak pening kan, apa benda lah ni pula kan. Tak apa, jangan risau. Okay, dekat sini akan ada voice. Okay, bila voice ni, okay, dekat sini ada bermacam-macam voice. Ini saya punya voice lah. Nanti kita tengok natural tak saya punya AI voice ni. Kita boleh compare dengan kita punya. Okay, dekat sini ada Eleven Labs dan macam biasa ada API key. API key ni senang cerita anggap username plus password. Dekat mana nak dapat? Okay, kita tunjuk dulu macam mana nak dapatkan API key ni. Dekat sini, dekat bawah ni, dekat belah kanan, belah kiri ni nampak ni ada banyak-banyak button. Scroll bawah sikit akan ada nampak kecil di sini developer. Tekan developer sini. In case kalau ada yang nak ni, sekejap. Saya dah record belum Okay, saya dah record. Okay, so dekat sini akan ada nama dia API key, nampak tak? Dekat dia, tekan belah kiri ni, scroll belah kiri ni, akan ada developer, tekan, akan ada API key. So API key ni just tekan. Macam ni saya dah buat dah. Saya dah buat Februari yang lepas. Yang tahun lepas macam tu kot. So tinggal copy je lah, saya dah setting. Contoh kalau nak create key, okay, kita tunjuk. Kalau nak create key, tuan-tuan dengan puan-puan, kena tekan create key, masukkanlah, ikutlah nak letak nama apa kan, durai runtuh ke apa. Dekat sini kena on access, ni text to speech, itu saja. Lepas tu tekan create key, and then nanti dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni, tinggal dekat titik 3 kanan ni akan ada copy key ID. Tekan copy key ID. So nak paste kat mana? Ni dekat ruang kosong ni. Tekan sini, lepas tu biar. Okay, untuk multi language, untuk model ni ada 3, tapi saran saya kita ni guna bahasa Melayu. Contoh saya tengok tadi ada Miss nak guna Chinese punya Chinese punya AI, mungkin boleh try turbo ke apa, sebab untuk Eleven Lab, minta maaf untuk model AI Eleven Lab ni macam biasalah, company pun company Amerika, USA kan, company luar negara, saya tak tahu company mana, tapi diorang mesti banyak data pasal diorang punya diorang punya language lah. So Malaysia ni agak kurang, so saya cadangkan pakai multilingual. Ni sesuai untuk bahasa Melayu, kita tengok compare nanti. Okay, so pilih yang ni, masukkan API key, pilih yang ni, Eleven Labs. Ini jangan sentuh, tak apa. Cuma kalau nak try and error boleh, tak ada masalah. Dekat sini kita punya yang unik saja. Contoh kalau tak ada karakter, maksudnya nak pakai suara siapa kan? Nak pakai suara yang ada kat sini saja pun boleh, ataupun macam saya, kita akan test suara Datuk Ali Shukri. Siapa yang nak tengok? Tulis sikit kat komen, satu sementara saya minum air tak? Saya akan guna suara Datuk Ali Shukri. Tak ada siapa nak tengok ni ke? Suara Datuk Ali Shukri untuk AI Host? Ada? Okey, ada seorang je. Saya nak tunjuk ni, pakai suara Datuk Ali Shukri. Saya akan tunjuk demo. Okay, ada tengok, dia malu pun nak tulis sikit, tak apa, saya akan tunjuk juga lah macam mana suara Datuk Ali Shukri. Okay, dekat sini kita dah ada API key. Scroll dekat atas sebelah kiri ni, tekan voice. Okay, tekan voice. Okay, kat sini pening ni, banyak sangat button ni, jangan risau, tekan my voice. Okay, macam saya dah ada setting saya punya voice. Nanti kalau dah beli baru saya akan ajar lah, ataupun yang dah tahu boleh buat sendiri lah, senang kan. Sebab kita nak jimat masa, dekat sini ada create voice apa semua, dah agak banyak benda lah. Tapi saya dah buat. Dekat sini ada suara, saya pasang. Ini saya punya suara yang pertama. Ada yang komen ke apa ni? Ke dia nak masuk? Ada yang nak masuk lagi? Tak apa, sempat, masih sempat. Okay, siapa yang baru masuk ataupun ni, minta maaf kita terpaksa cepat kan, sebab kita nak kejar, kita nak run, kita ni live post nanti dekat TikTok. Okay, dekat sini suara, contoh macam ni, saya nak pasang, dengar tak suara? Stop scrolling, kau kena tengok ni. Percaya, ini konten yang buat orang terus stay. Okay, dengar ke? Saya nak tahu. Boleh komen tak? Saya pun tak tahu. Dengar ke? Dengar. Okay, mantap. Dengar. Okay, nice.
Okay, itu suara contoh daripada AI. Suara Dato' Alik Shukri macam mana? Okay, macam ni suara Dato' Alik Shukri. Impian memang gratis, tetapi untuk mewujudkannya diperlukan kerja keras. Jadi macam Indon sikit lah. Saya tak tahu kenapa jadi si Indon, tapi sama ke suara dia? Boleh ikutkan sama tak? Nak tanya dulu, sama ke suara dia dengan ni? Sebab kalau nak kata sama 100% taklah, mungkin akan ada tone suara dia. Ada yang komen ke ni? Dengar, okay. Sama ke suara dengan Dato' Alik Shukri? Sebab nanti maksud apa benda yang saya nak sampai kat sini, kalau suara Dato' Alik Shukri pun saya boleh clone, suara kita sendiri pun boleh clone. Tak ada masalah. Kalau ada yang tanya boleh ke clone suara sendiri? Boleh, boleh, tak ada masalah. Okay, faham Okay, so kita pakai suara Dato' Alik Shukri kat sini, saya copy. Okay, macam tadi kita copy voice ID. Voice ID ni kita copy. So kita akan pakai suara Dato' Alik Shukri. Akan ada ruangan. Dekat sini tekan paste. Okay, and then kita tekan open voice program. Okay, kita akan test. Sama ke dengan suara Alik Shukri? Contoh, kalau teks keluar contoh, jeruk mangga papa laris. Jeruk mangga papa laris. Generate and play, kita tengok berapa cepat dia generate. Jeruk mangga papa laris. Okay, nampak dia sebut pakai suara contoh jeruk mangga papa laris memang terbaik. Contoh. Jeruk mangga papa laris memang terbaik. So macam itulah dia akan keluar suara. Okay, faham? Maksudnya nanti bila AI brain kita dah tulis teks, kita akan generate suara dan suara tu akan hantar ke AI live host kita. Faham ke? Sebelum saya nak proceed, YouTube memang dah boleh, FB pun dah boleh, Shopee, dan in future nanti boleh ke set up supaya boleh. Cuma sekarang kita fokus on TikTok sebab rasanya ramai kat TikTok kan. Kita fokus on TikTok lah sebab orang dah biasa guna TikTok kan. Okay, saya tunjuk TikTok dulu Okay, so dekat sini dah setting, AI voice dah setting, AI answer pula kita nak setting. Okay, dekat AI answer ni, apa benda yang kita nak setting sebenarnya? Okay, yang pertama ialah TTS audio ataupun text only. Contoh, AI answer ni. Contoh, ada komen daripada TikTok. Contoh, customer komen. Nanti korang akan test. Abang-abang kakak akan test. Contoh, hantar komen ke saya punya live. Kita nak keluar teks saja ataupun nak bentuk audio. Macam saya pakai audio lah, audio AI saja. Yang kedua, kita nak contoh cut and insert ni nanti kita ada space sebab nak cerita pun agak pening. So saya akan ambil cut lah, cut contoh sini. So dekat bawah ni AI box ni, okay, ni bermacam-macam sebenarnya features yang kita buat. AI box lah apa dah, tapi ni tak apa saya on. Benda ni agak pening, memang macam-macam benda kita boleh custom. Tapi kita skip dulu yang ni. And then dekat bawah ni ada content flow. Okay, untuk content flow ni, ni saya tunjuk, ini untuk kategori AI untuk video AI. Okay, contoh saya ambil new flow. Sekejap Okay, new flow, tekan new flow sini. Contoh saya masukkan AI live host saya. Sebab saya live host pakai video AI. Nanti ada yang tanya, boleh ke pakai video AI? Boleh. Ni saya tunjuk untuk kategori video AI. Nama pun AI live host kan, takkan nak pakai video orang. So saya pakai video AI. So dekat sini default loop. And then just save flow je lah. Okay, macam ni saja. Okay, dekat sini tekan edit. Saya lupa nak ni. Tekan masukkan ni default loop. Dekat sini ada add content block. Okay, add content block ni kita nak apa? Kita nak masukkan kita punya video suara. Contoh, kalau abang akak tanyakan, nanti kalau guna kredit audio nanti kan kita dah top up nanti mahal. Macam mana cara nak menjimatkan kita punya tu? Okay, saya bagi satu workflow ataupun study case ringkas. Contoh macam ni. Kita waktu nak run AI live host nanti, saya akan guna voice ataupun rakaman yang memang saya dah record pakai AI ya. Okay, so nanti bila ada komen, contoh nanti kalau pakai voice apa semua nanti, kalau tak ada customer, waktu tak ada customer tengah live nanti rugi saya punya kredit. Okay, sekarang ni saya pakai video recording, AI ataupun video real, tak kisah. So nanti bila ada customer reply saja baru kita akan kita punya token ataupun kredit. So jimat kat situ. So sekarang ni saya pilih contoh, saya pilih video lah. Contoh saya pilih video kat sini. Kita ambil yang AI live host sini, atas ni. Okay, so dekat sini saya pilih and then script ni tak payah abaikan. Pilih original audio. Okay, and then dekat sini pilih save flow. Okay, korang dengar sini. Okay, dengar. Aku nak share satu benda simple tapi power. Kalau sekarang korang tengah cari SIM card, jangan skip dulu.
Sebab yang ni memang berbala gila. Dia akan keluar kat Okey, sini. sekarang kau explain. So saya mute sikit. Lagi bising, saya tak dengar suara. Okay. So, tapi dengar ke suara dia cakap? 450 GB. Dengar ke? Satu lagi Suara RM35 dapat 280 GB. Yang ni memang heavy user punya level dah. Kalau ada komen Yang Shopee, bestnya, WhatsApp channel dia naik lah. dua-dua plan ni full hotspot, tak ada limit, full high speed, bukan slow fake unlimited tu. Dan Sekejap, saya nak tanya dulu. Yang ini, sekejap mana tadi? Macam mana nak buat video AI tu? Itu kalau video AI nanti, itu cerita lain. Sebab kalau nak cerita video AI apa semua dah jadi panjang pula, jadi kelas lah tadi. So saya tu demo je. Apa ni? Kalau ada komen Shopee dengan macam mana nak melak? Okey, contoh abang tanyakan, tiba-tiba ada customer tanya pasal komen Shopee apa semua. Sekejap, saya pening sikit, tak apa. Nanti saya jawab kat last sekali. Sementara ni, ni ada masuk lagi. Okay, tadi macam ada orang nak masuk tadi. Okay, tak apa, saya teruskan sebab kita nak terkejar masa sikit. Apa nama akaun TikTok tu? Tak apa. Akaun TikTok tu lagi saya akan live. Jangan risau, saya akan share link dekat komen. Mana tadi? Minta maaf okay, sini. Okay, dekat sini kita patah balik dekat setting ni. Kat setting ni nanti akan ada content flow. Okay, ni tak apalah, saya tunjuk terus demo. Okay, dekat director ni saya akan pilih yang jenis kedua. Okay, bila place jenis kedua, kita just tambah sequence. Sequence kita ni nanti memang agak pening lah, saya nak explain pun agak pening. Tapi kita just save change saja. Sekejap AI live host. Ni loop, pilih. Okay, pilih yang jenis satu. So nanti dekat monitor. call macam biasa. Okay, macam ni. Ada keluar suara dah. Sekejap. Ini pilih nombor satu tekan add the sequence. So save change. And then dekat director logic ni ni panjang sikit lah. Ni macam-macam jenis, kalau ada yang kata nak custom apalah, keluar video lah apalah. Itu nanti sebab tak sempat saya kan nak buat. Sebab masing-masing nak tengok live. Okay. So dekat video trigger apa semua ni pun banyak. Okay. Dekat sini nampak tak ada audio lab. Ini untuk kita test lah. Kita punya AI ni betul ke berfungsi. Dekat bawah ni ada lip sync. Saya just spill tipis macam ni. Boleh guna ke? Boleh guna, tapi minggu depan. Ini lip sync pakai real, pakai mulut. Maksudnya ada komen, nanti mulut bergerak. Saya nak tunjuk sekarang tak boleh lah, tak sempat. Okay, tak apa. So dekat sini kita dah setting apa semua. Apa benda yang kita nak buat, betul tak? Okay, yang kedua kita pergi ke AI host. Okay, sebelum kita nak live, nak live ni satu hal pula. Nak live ni, yang pertama sekali kita kena ada back kuning. Sekejap, ada yang komen ke? Boleh tunjuk mulut tak? Nak tengok mulut Miss tak dengan script and voice. Okay, untuk itu dipanggil lip sync. Lip sync tu nanti kita belum lagi untuk minggu depan. Tapi macam ni kita just pakai voice, kita akan tutup mulut dengan tu je lah. Itu selalunya nak match dengan script apa semua tu, itu lip sync. Itu minggu depan. Minggu depan kita akan buat lip sync lah. Sebab lip sync ni dia agak berat sikit. Dia agak berat, maksudnya dari segi laptop apa semua kan. Tapi memang akan ada. Kalau nak tahu lebih lanjut nanti habis ni kita boleh tanya Tuan Nazrul. Dia boleh tanya dia, insyaAllah dia akan tunjuk apa semua demo. Untuk avatar lelaki ni tak nampak mulut. Okay, kenapa saya tak nampak mulut? Sebab kita hanya record video dan AI yang akan reply. Kita tak buat lip sync. Itu kalau nak betul-betul nampak real time, itu selalunya lip sync. Lip sync ni kira lain. Dia agak susah, maksudnya laptop ni dia kena berat, dia kena lain sikit. Dia ada spek-spek dia. Nanti kita akan tunjuk. Bukan nantilah, maksudnya minggu depan lah. Sekarang ni tak sempat. Okay, so dekat sini, monitor ni. Okay, yang pertama sekali, bila nak set up, ini dah set up dah setting. Tinggal nak run kat sini. So kita pergi dekat kita punya, apa nama dia, kita nak tambah back kuning. Macam mana nak tambah back kuning dekat dekat website? Senang saja. Okay. Macam saya akan ada website. Okay, dia punya kalau nak salin boleh ni shop.tiktok.com.streamer. Macam saya buka dia akan terus macam ni lah. Dia ada live console ni. Sekejap Chromebook ke boleh kita? Okay, untuk yang berat tu sebenarnya lip sync. Lip sync ni dia kena run lain sikit. Kalau yang sekarang saya guna ni, laptop yang biasa setakat ni boleh je, tak ada masalah pun. Tak berat pun. Okay, untuk yang ini kita nak tambah back kuning. Ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Tapi saya nak tunjuk terus macam mana. Tambah je back kuning kat sini.
Okey, macam saya dah ada beg kuning dekat saya punya live TikTok. Saya punya TikTok saya yang ni lah. Sekejap TikTok saya yang ni, saya tutup dulu. So ada TikTok saya yang ni. So dekat sini saya ambil produk Yestel SIM card. Siapa yang nak beli pun boleh juga beli, tak ada masalah dekat beg kuning. Okey, ini contoh ni produk-produk affiliate. Ni senang saja. Pergi kat ekos TikTok, tambahkan dekat showcase punya affiliate. Senang saja. So kita add produk dulu. Okey, sebelum kita live kita kena add produk dulu. Okey, and then yang kedua, okey, masing-masing ready saya nak live ni. Masing-masing ready Okey, yang kedua dekat sini. Dekat sini macam-macam setting. Tapi bila siapa yang first time live dekat laptop, akan ada satu isu, iaitu isu yang pertama iaitu dekat sini live access. Live access ni selalunya pastikan kita punya account affiliate menepati syarat live lah. Selalunya walaupun kita dah ada, macam saya kat sini ada 5,000 follower, walaupun dah ada 5,000 follower, kadang-kadang still tak dapat access live sebab abang tak pernah, account tu tak pernah live langsung. So kalau account tak pernah live langsung, pergi buat live. Maksudnya buka live pusing-pusing ke apa, tak kisah, selama setengah jam atau sejam, saya lupa syarat dia. Ataupun paling senang, suruhlah anak ke siapa buat live, main game secara live. Lepas tu terus dapat access macam ni lah. Sebab nanti akan ada tanya macam mana dapat access. Belum satu hal lagi kan, nak set up TikTok apa semua ni. Ada yang masuk lagi ke? Atau yang komen? Wajib ada beg kuning. Kalau just nak live santai untuk branding pun boleh, tak ada masalah. Untuk branding pun boleh. Untuk beg biru ke apa pun boleh. Setakat ni saya nak tunjuk yang paling susah ialah beg kuning lah. Bukan paling susah. Dia senang cerita majoriti live host ni beg kuning kan. Selalu kalau macam tak ada beg ni macam live biasa je. Tapi boleh je. Senang cerita tak payah live beg kuning lah. Live biasa je. Okay. Dekat mana tadi? Okay, dekat live host ni. Dekat live TikTok studio ni. Macam ni saya dah set up lah saya punya. Macam saya dekat sini saya tunjuk sikit Dekat sini saya add source, kita masukkan video. Okay, kenapa video? Sebab kalau video nanti boleh tengok saya punya live, saya rasa agak HD jugalah. Tekan add dekat sini. So boleh pilih kita punya video datang daripada mana. Macam saya dah set up dah saya punya video. Tengok setting sini. Okay, bila dah set up video nanti, dah set up video macam ni, tinggal kita mutekan kita punya kita mutekan kita punya audio. Ni tekan loop sebab kita nak loop, nak bagi dia ulang-ulang bersama. Apply dekat bawah ni nanti mutekan suara sebab kalau kita on kan nanti kita dengar suara kita. So kita mute kan, ni tekan mute. So ni biar suara, ni adalah suara laptop. Nanti kita akan tengok. Okay, so saya akan live hari dia, saya akan live. So saya akan go live. So agak slow sikit. Okay, saya akan apa semua live. Okay, ni letaklah apa-apa kan, masuk-masuk, tak ada apa sangat, tekan go live. Okay, saya akan share link live saya dekat apa namanya, dekat chat. Dekat chat, mana chat, saya dah tak jumpa chat. Okay, sementara sabar sekejap, ni apa dia ni? Oh, ni. Okay, cuba try tengok live saya, boleh tak masuk? Saya try, boleh pin tak? Pin this message, saya dah pin. Cuba tengok, kita dah masuk dulu. Okay, sementara tu saya akan on ke suara kat sini. Sebab kalau saya on ke suara lagi, saya tak dengar suara orang. Memang rugi. Yang ni bayar murah tapi data padu. So kalau korang nak try, komen nak je bawah. Ada ke Aku suara? guide macam mana nak ambil. Nak tanya, ada yang masuk live ni ada ke suara live saya tu? Saya jangan komen apa-apa lagi. Luar Sebab rumah, saya memang jalan. live host apa je. Dan kalau korang dah ada nombor sekarang, tak payah tukar. Okay. Boleh je port in. Kekalkan nombor lama. Okay, bila saya senang dah kan? situ, dekat So sini basically, nampak, dekat sini murah, ada sistem laju dan komplit. Okay, dekat situ, Aku jujur cakap, dekat, kalau korang sekarang bayar mahal tapi dapat sikit, kita dah live. memang rugi. Okay, nampak kan? Yang ni bayar murah Macam-macam tapi live ni. data Tapi padu. jangan komen lagi. So kalau korang nak try, komen nak je Kita dah live bawah. dekat sini. Aku guide Pergi macam mana dekat- nak ambil. Pergi dekat setting kita punya software ni. Tekan start brain ni otak. Okay. Okay, Tekan korang dengar start sini. monitor. Aku nak share satu benda And then simple. Tapi power, masing-masing kalau sekarang korang tengah cari SIM card, ada jangan skip dulu. Sebab yang ni memang berbaloi gila. Okay, sekarang aku explain. Adik Syukri kali SIM tu. ni ada dua plan je. Simple. Satu RM25, Cuba dapat komen. 150GB. Cuba komen. Satu lagi RM35, dapat 280GB. Yang ni memang heavy user punya level dah. Yang bestnya, dua-dua plan ni full hotspot, tak ada limit, full high speed, bukan slow fake unlimited tu, dan juga unlimited call macam biasa. So Memang boleh pakai all in one, tak payah pening dah. Lagi satu, Hai Syahmi Sadan, hai balik. Apa yang awak nak tanya pasal Eastel SIM card data banyak ni? Komen je atau check out sekarang untuk harga RM10 je.
Haha, terima kasih awak Zroy Jam 927. Abang Kacak ni blushing. SIM card Istel per bulan, data banyak, solve internet slow. Cepat komen atau check out sekarang ya. Dan- Hai Ezza, boleh COD untuk Istel SIM card 10 ni? Senang je. Pewangi Local. Pasal pilih number tu, korang boleh check detail spec bag tu dulu ya. Nak tahu macam mana? Komen atau check out sekarang lah. Di bawah, aku guide macam mana nak ambil. 11. Saya keluar. Terus tengah Korang dengar sini. Hai budak Komi 66, welcome to live. Mr. Nazri, Istel SIM card ni data memang banyak dan jangan komen dekat solve saya ni. masalah internet slow, tapi untuk limit confirm check Okey, product jangan- details jangan- ya. jangan Korang komen komen dekat atau saya check ni. out Dengar, sekarang sorry. kalau nak. Dengar. Okey, Waalaikumsalam saya- Nazri. jangan Terima komen kasih dekat join TikTok. live. Saya kena Zaman reply kat sini. kita Ya. suara hari ni memang fresh Saya sikit dekat je. WhatsApp. Hehe. Aduh, dekat Korang WhatsApp suka kan. tak Saya Istel SIM pun card tengah 10 data banyak tu? dekat Komen atau check out Saya minta sekarang lah. tolong Azul tolong share kan. Hai awak, nak Boleh beli access. Istel SIM card perlu data banyak ni senang je. Sini Klik nampak check ni out dari terus sini. atau DM saya sekarang ya. Oh, Korang ya. cuba komen Macam kalau ni. ada soalan lain. Unlimited call macam biasa. So, memang boleh pakai all in one, tak payah pening dah. Lagi satu, dia pakai coverage Maxis. Okey. So, korang tahulah. Buku.my. Clone suara lagi power nanti, okey. Sementara tu Grab Istel SIM card 10 dengan Okey, data okey, banyak saya untuk tukar, internet saya tukar. laju-laju. Okey, sementara Komen tu, atau check out kita sekarang pakai ya. suara Lama. Kita pakai suara yang senang sama kan? dengan video Ya, budak asal. Comix Islam, Istel ni laju gila sebab data banyak dan solve masalah Contoh, internet dekat slow. sini nampak ni, Harga dekat sini 10 saya je, punya ni. cepat check out yuk korang. Ni AI recording ni. Memang rugi. Kalau nak letak Hai dulu, awak, macam ni. untuk WhatsApp Tetapi Shopee nak boleh tanya DM dulu, saya macam atau mana? check link di bio ya. Boleh ke Istel apa? SIM card ni 10 pulih je. Data Suruh banyak WhatsApp. solve masalah internet Azrul. slow. Cepat check out sekarang. Okey, korang dengar sini. Tolong share. Aku nak share satu benda simple, tapi power. Kalau sekarang korang tengah cari SIM card, Sekejap. jangan skip dulu. Sebab yang ni memang berbaloi gila. Okay, sekarang aku explain. SIM ni ada 2 plan je. Simple. Satu RM25, dapat Okay, 100. Okey, saya nampak tadi ada beberapa yang komen Okey, contoh, saya terpaksa tutup sekejap. Okey, untuk Shopee contoh macam ni, ada yang komen username saya tak tahu siapa. Tapi ada yang komen Shopee WhatsApp. Macam mana nak mengelakkan benda tu daripada berlaku? Dengar aku suara saya. Saya tutup sekejap. Dengar aku suara saya. Jangan komen dekat live studio. Komen dekat ni dalam Google Meet. Dengar, okey, dengar. Okey, benda contoh, ada yang komen macam ni kan, ada yang komen macam ni Shopee WhatsApp. Nanti AI akan reply. So, bila AI akan reply apa semua, macam mana kita nak setting, kita akan setting dekat sini. Dekat setting ni akan ada persona. Mana? Dekat level ni kita just bagi arahan dekat dia ni. Kita bagi arahan dekat sini, jangan sebut perkataan WhatsApp, jangan sebut perkataan Shopee supaya tak nak ada violation. Faham? Saya tak siap lagi lah. Sebab tadi ada yang komen, tak apalah. Ada yang komen tadi bagus lah tunjuk contoh kan. Tapi janganlah, lagi saya kena validation lagi. Okay. So dekat sini, okay, contoh sekarang ni pakai suara Datuk Ali Shukri. So kita setting, kita pakai suara yang sama macam dia. Dekat sini, macam saya ada ni, Ashraf ni. Saya copy voice ID, pergi ke AI voice. Dekat sini bawah ni, sambil dia tengok ni, kita boleh tukar terus tau. Tekan ni. Let's save change. Okay. Sekarang ni saya akan angkat balik. Cuba dengar suara dia sekejap cuba dengar suara dia. Tak ada limit, full high speed, bukan slow fake unlimited tu, dan juga unlimited call macam biasa. So, memang boleh pakai all in one, tak payah pening dah. Okay, Lagi satu, dia nampak pakai ke? coverage Maxis. Nampak ke? So, korang tahulah, line memang kuat. Ini pakai suara Dalam yang sama. rumah, luar rumah, Cuba memang komen. jalan. Ni pakai Dan kalau korang dah ada suara nombor dia sekarang, hampir tak payah mirip tukar. dengan Boleh je port in. WhatsApp. Kekalkan nombor lama. Senang kan? So basically, murah, Cuba komen. laju dan complete. Aku jujur cakap, kalau korang sekarang bayar mahal tapi dapat sikit, memang rugi. Yang ni bayar murah tapi data padu. So kalau korang nak try, komen nak je bawah, aku guide macam mana nak ambil. Saya duduklah dulu. Boleh try komen? Okey, korang dengar sini. Aku nak share satu benda simple, tapi power. Kalau sekarang korang tengah cari SIM card, Hai. Istel ni prepaid je. Harga RM10 sahaja dah dapat data banyak untuk solve internet slow awak. Okay. Komen atau check out sekarang kalau nak try ya. 50 GB. Itu kena setting. satu lagi RM35, dapat 280 GB. Tulis jangan Yang ni memang heavy user punya. Hai Pewangi Lokal. Untuk SIM card Istel ni, saya tak pasti boleh pilih kita nak number atau tengok dulu tidak. fungsi Boleh dia. awak check Nanti product details dulu. Benda tu tak ada masalah. Itu Data ada banyak from- sebab pasal from je. AI. Semasa Cepat nak tahu check out AI ni yuk from untuk laptop. internet laju. Boleh pakai all in one, tak payah pening dah. Lagi satu, dia pakai coverage Maxis. So korang tahulah,
line memang kuat. Dalam rumah, luar rumah, memang jalan. Dan kalau korang dah ada nombor sekarang, tak payah tukar. Boleh je port in. Kekalkan nombor lama. Senang kan? So basically, murah, laju dan complete. Aku jujur cakap, kalau korang sekarang bayar mahal tapi dapat sikit, memang rugi. Yang nak masuk Yang ni bayar Hai Nazri. Ya betul, saya Eva Ai. AI live host yang ceria untuk bantu korang. Nak tahu lebih pasal Eastel? SIM card data? Banyak harga 10 koh je. Ada yang nak tulis Komen apa atau semua check out sebelum sekarang saya ya. nak end ni. Kalau sekarang korang tengah cari SIM card, jangan skip dulu. Okey, kita Sebab akan sesi yang ni memang berbaloi gila. tanya ke apa. Okey, sekarang aku Saya explain. tutup sekejap. SIM ni ada 2 plan je. Simple. Okey ke? Satu RM25, Tak jawab lah. dapat Okey, 150 saya GB. product kit macam mana saya Satu nak lagi review? RM35, Satu kes dapat saya. 280 GB. AI tak boleh pegang, betul Yang tak? ni memang heavy user punya level dah. Alternatif lain. Yang tapi bestnya, benda itu macam ni. Dua-dua plan ni Ada orang full communicate, hotspot, tak ada limit, akan keluar video. full high speed, bukan slow-slow boleh fake tak buat unlimited macam tu, boleh. Tapi dan saya nak juga tunjuk sekarang boleh ke? unlimited Tak call boleh macam lah. biasa. Tak sempat. Kalau So, nanti, memang boleh pakai dia all in boleh one, saya tak balik. payah pening dah. tinggal cari. Lagi satu, Saya dia tak pakai boleh tu coverage semua. Maxis. Tapi So, korang kalau tahulah, macam line memang kuat. Soneng, Dalam rumah, sebab luar rumah, memang jalan. tuan tak dengar. Dan kalau expression korang dia. dah ada nombor sekarang, tak Tak payah jelas ke tukar. suara saya? Boleh je Jelas port in. Kekalkan nombor lama. Senang kan? Saya So basically, murah, laju dan complete. Aku jujur cakap, kalau korang sekarang bayar mahal tapi dapat sikit, memang rugi. Yang ni bayar murah tapi okey, minta maaf Tadi saya mungkin ada tak dengar suara saya kot sebab sorry saya tutup dengar suara AI tu. Okey, minta maaf Okey, saya off sekejap. Okey, setakat ni okey ke puas hati ke dengan ni mungkin ada tanya macam-macam kan sebab benda ni dia sorry AI. Okey, ada abang nak tanya ke? Halo, Assalamualaikum. Oh, abang tak mic. Okey, macam akak Soneng Akak saya panggil saya tak tahu lah akak Soneng ke apa. Tanya kalau saya produk kek, macam mana saya nak tunjuk dan review satu persatu. Okey, AI ni tak boleh nak pegang produk, betul tak? Cuma kita boleh setting video, bila orang sebut kek, akan keluar video produk kek. Maksudnya AI still bercakap macam live, tapi akan tiba-tiba pop up. Saya nak tunjuk pop up tu, saya tak ada masa ni. Sebab sekarang kalau saya tunjuk lagi kan, terkunci saya dekat kedai ni kan. Saya tak ada masa nak tunjuk semua benda tu. Tapi insyaAllah minggu depan boleh lah kita try. Tapi untuk yang sekarang ni, boleh pakai macam ni. Kalau perasan video saya tadi macam mana boleh tak kita record diri sendiri? Boleh. Macam tadi tu video AI tu. Okey, maksudnya nak guna video recording bukan video AI. Sebenarnya lebih baik kita pakai video recording. Contoh kalau akak atau abang ada video live sebelum ni yang sejam, pakai video recording tu. And then nanti waktu tengah explain barang apa semua tengah borak, kalau ada customer tanya, AI yang akan jawab kan, AI yang akan reply. Pun boleh juga macam tu. Macam-macam boleh lah. Tapi nak lip sync, kita tak sempat nak buat. Lagi nak lip sync lagi, dah makan masa dekat 2 jam kan. Saya pun tak sempat nak buat. Cuma saya nak tanya dulu, hasil video kualiti gambar kalau guna yang ni, HD tak? Pecah tak? Saya nak tahu dulu. Contoh, kenapa saya buat tutup mulut? Sebab macam ni, itu adalah kita punya trik lah nak cerita. Orang tak nampak sangat mulut ni macam mana. Itu cara nak elak lip sync lah. Lip sync ni dia makan banyak internet sikit. Sebab dia berat sikit, sebab lip sync kan dia yang berat sikit. So benda tu akan panas laptop. Tapi macam cara yang saya buat tadi, sebenarnya kita boleh buat ataupun tutup mulut ke apa sebab tapi AI still akan jawab komen. Tak ada masalah. Okay, ada apa-apa lagi ke nak tanya sebab sebelum 10.20 lah, 10.20 saya akan off lah. Okay, sebab nanti kita akan ada beberapa offer untuk siapa yang ada malam ni. Sebab harga dekat ni mungkin agak mahal kot, tapi bagi saya still murah lagi sebab ada yang offer mahal lagi beribu-ribu. Kenapa tadi suara kejap? Kenapa suara kejap? Sebab saya setting. Tadi ada yang tanya, bang, kenapa suara tak sama? Sebab saya tadi video asal pakai suara orang lain. Video jawab pakai suara Alik Syukri. Tapi nanti abang dah beli atau akak-akak abang dah langgan, video pakai suara abang, nanti nak jawab soalan pakai suara abang pun boleh. Saya nak tunjuk benda ni fleksibel. Dia macam-macam benda sebenarnya. AI ni, kami punya software ni boleh buat sebenarnya macam-macam. Tapi tak sempat nak tunjuk. Kalau video record macam mana nak jawab komen? Suara jadi lain ke? Okey, kalau nak record macam mana nak komen? Okey. Kita dah ada tone suara kita, betul tak? Tone suara kita ni dia hampir-hampir mirip je, sama je. Nanti AI akan jawab. Ataupun
Kalau video record macam mana nak jawab komen, suara dia lain ke? Dia berdasarkan tone. Contoh kalau macam akak guna video recording akak apa suara, nanti untuk jawab AI gunalah suara akak. Senang cerita, suara kita boleh diklonkan. Macam contoh adik Syukri tu kan, bukannya saya minta suara dia, saya clone kan. Kalau kita nak live kan untuk akaun TikTok orang lain, kita kena tahu password dia ke? Itu saya tak tahu lah. Sebab saya bukannya owner ni, sebab itu dah dari kategori TikTok lah. Itu kena tanyalah TikTok, TikTok punya ni. Tapi untuk yang apa nama dia, kita punya dia ada macam-macam kat sini sebenarnya. Okey, nanti akan ada benda lain dalam apps ni untuk khas untuk AI live post saja, iaitu generation AI, video AI. Siapa yang suka buat video AI, kami untuk TikTok live host ni akan ada benda-benda lain. Nanti saya akan explain dekat last kali lah. Kalau kita nak live kan untuk akaun TikTok orang lain, kita kena tahu password dia ke? Kalau ikutkan, saya tak pasti benda tu bug tu sebab saya jarang share dekat ni. Mungkin ada yang tanya lagi ataupun nak buka mic, boleh tanya sementara saya ada masa lagi 10 minit ni. Saya nak explain. Ada ke yang nak tanya apa-apa lagi? Mungkin tanya berapa kos apa semua betul ke? Tadi ada yang kata unlimited. Oh bukan, itu mungkin sebab dia tanya pasal saya punya plan kos unlimited. Mungkin ada yang nak tanya apa kos lagi ke apa ke, boleh tanya saya. Sementara saya ada ni. Ada ke yang nak tanya apa-apa? Sementara saya tengah live ni, lagi kan saya dah nak balik. Saya telah ni. Tak ada ke yang nak tanya, yang nak buka mic ke apa? Berapa harga untuk annual license and lifetime license? Dekat akhir nanti, saya akan jemput Tuan Azrul. Okay, GPU basic boleh pakai ke? Okay, kita boleh, banyak pula tanya. Kita boleh belajar setup kat tu. Betul, nak belajar setup boleh, kami nak setup kan boleh? Sekejap. Ada yang kat tangan, siapa lagi ni? Banyak betul. Sekejap saya baca dari atas. Okay, berapa harga untuk annual license and lifetime license? Nanti kami akan sediakan harga berdasarkan dekat website dah ada sebenarnya kan. Boleh search website ni. Boleh search website tadi mana? Website tadi Siakas kat sini. Banyak kat sini buat harga dia. Tetapi untuk malam ni saja kami ada offer. Beberapa saja dan nak tutup. Berapa kali nak tutup. Untuk orang yang ada dalam ni saja. Nanti boleh PM Tuan Azul. Nanti kami akan umumkan harga. Dan habis nanti kami akan umumkan. Kita jawab soalan dulu Sekejap ni. Mana saya punya tadi komen. Apa ni? GPU basic boleh pakai ke? GPU basic. Okay. Laptop ni boleh sebab dia tak pakai, yang pakai GPU nanti untuk graphic card ke apa, itu leasing nanti memang kena pakai graphic card sikit ataupun mungkin tak pakai. Tapi untuk yang saya buat tadi tak pakai langsung, laptop biasa pun boleh. Kita boleh belajar setup kat tutorial kan? Ya, boleh belajar setup kat tutorial. Tapi kalau dah tahu atau bukan tak tahu sangat nanti ke apa, kita boleh setup kan, insyaAllah lah boleh setup kan. Ataupun benda tu senang je, tak faham tanya, nanti boleh tolong saya setup kan, quick assist tak? Yang berminat nak langgan, boleh, tak ada masalah untuk quick assist. Maksudnya saya akan select, boleh tengok sendiri. Ni angkat tangan ke apa ni? Okay, ada yang tangan kan, tolong saya takkan free kan? Free je, buat apa nak bayar kan? Sebab asyik dah langgan tiap bulan ataupun ni. Benda tu free je. Tutorial pun free kan? Mana ada bayar. Kalau guna video recording, macam mana nak kurangkan glitch video loop tu? Kalau guna video recording, nanti saya tengok balik macam nak kurangkan. Nak tanya dulu recording tu berapa jam? Mungkin nanti boleh explain lah. Eleven Lab tu kena subscribe based on berapa patang perkataan yang 5 USD tu bertahap kan untuk berapa kali live. Okay, saya tak tahu sangat berapa banyak dia punya harga untuk Eleven Lab ni, tapi macam saya cakap tadi, sahabat saya dah langgan Eleven Lab dah. Hello, ada yang tanya ke? Allah sis, tak dengar sangat. Hello? Oh mungkin kot. Buka mic kot, buka mic. Okay, tak apa. Recording bawah 2 minit. Nanti boleh kita tengok. Sekejap okay, tadi abang tanya. Okay, contoh Eleven Lab kena bayar ke? Eleven Lab memanglah abang boleh tengok harga. Sekejap saya terpaksa mute. Macam mana saya nak mute sekejap. Silakan, ada orang yang tak perasan sangat. Ini mic sekejap saya mute on. Okay, dekat sini mana tadi? Sekejap. Okay, dekat sini ada Eleven Lab ni, boleh tengok harga, boleh comparison. Saya tak tahu berapa lama boleh pakai. Cuma kalau macam nak murah ni, kita ada pilihan lain iaitu Fish Audio. Fish Audio ni harga dia bagi saya RM11. RM11 ni langgan Netflix. Langgan apa? Sebulan boleh 200 minit. Macam saya cakap tadi, AI ni dia bukannya macam 200 minit. Abang cakap kadang-kadang kita pakai recording yang biasa. Sekejap mana? Recording yang biasa. And then nanti tinggal ni je lah, package unlimited Eleven Lab kena bayar lagi. Package unlimited Eleven Lab. Eleven Lab ni dia alasan link lain. Sorry, boleh tanya macam mana nak boleh tanya
macam mana nak pastikan software ni akan continue working untuk 3 tahun. Saya ada beli software lifetime tapi tak sampai setahun dah tak working. Penjual pula macam-macam alasan. Okey, dia bergantung kepada Sari bertanya macam mana nak pastikan software ni akan continue untuk working untuk 3. Okey, sebenarnya software ni dia tak banyak sangat maintenance nak kena jaga. Jadi kalau yang lain tu macam-macam. Kalau abang lifetime, abang pakai software ni, abang tak update, abang guna benda yang sama je, abang boleh pakai bila-bila. Contoh saya bikin logik je. Software ni dia tak ada apa-apa update. Dia bukannya macam dekat website apa semua. Maksudnya kalau software, senang cerita software ni, kalau 2-3 tahun abang nak pakai software yang sama, pakai je kalau ikutkan. So apa benda yang abang patut risau? Contoh kalau lip sync tu, yang untuk AI tu, yang provider sana, macam Level Lab semua tu, kalau diorang tak ada, ikutkan tak ada lah. Tapi saya ikutkan, saya rasa takkan ada. Sebab logik dia simple macam ni. AI ni makin lama makin improve. Sebenarnya saya buat AI ni untuk video generation startnya VO3 waktu bulan 5 hari tu. Saya dah ada ajar untuk beberapa company lah untuk video AI generation pun saya ada buat juga sebenarnya. Sebab tu boleh tengok saya punya hasil AI punya video, saya tak tahulah, bagi saya agak okey lah. Yang videonya ni. Videonya ni. Ini semua AI. Ini pun saya buat AI. Semua AI. Saya semua AI. So AI ni makin lama makin improve. So untuk contoh abang tanya tadi apa, saya beli software yang lifetime tapi tak sampai setahun. Abang beli software apa tu? Software, kalau ikutkan yang ni InsyaAllah selagi Tuan Azrul hidup, InsyaAllah dia akan update lah. Tak ada masalah. Kalau ikutkan macam ni bang, okay, untuk package lifetime ni berapa harga dia? Kami ada offer harga dia murah, tak sampai 2,000 macam tu. Tak silap saya lah, nanti tanya dengan Tuan Azrul. Ada beberapa customer kami, okay saya ceritalah untuk plan lifetime. Ada beberapa customer kami yang dah beli plan lifetime, dah dapat profit lama dah. Maksudnya, contohlah kan, abang beli lifetime, profit dah lama dapat. Sebab harga lifetime pun, saya rasa orang yang ada yang dah guna lifetime, dia dah run dia punya sale dekat TikTok, dah dapat sale lebih daripada tu. Maksudnya dah cover dah cost lifetime tu. So ikutkan dia dah tak rugi apa-apa dah. Okay. Boleh bagi link website. Okay, link website saya tulis kat sini. Rasanya dekat group WhatsApp ada. Kalau saya rasa semua datang daripada group WhatsApp kot. Betul ke link website ni? Saya tengok tak boleh. Okay, ni link website dia. Sekejap okay, ni link website dia. Okay, package unlimited level lab ni kena bayar. Maksudnya macam ni, kalau guna Sekas unlimited package level lab dapat free ke? Oh macam ni. Okay, untuk level lab ni dia kena bayar lain lah. Contoh kalau tak nak bayar, kalau guna level lab pun boleh, tapi akan guna video recording lah. Cuma AI tak boleh balas komen macam tadi. Harga dia pun nanti contohlah abang Mas Corporation, abang boleh compare dengan live host yang lain. Ada yang bayar 2,000 saya tengok hanya untuk sesi malam 3 jam saja. Untuk kami offer paling murah 500 sebulan, unlimited. Tak ada nak sesi pagi ke, boleh tengok. Dan takkan ada yang offer, saya sejujurnya saya cakap takkan ada yang offer unlimited lifetime. Cuma untuk costing murah. Maksudnya macam ni. Kalau abang beli plan 569 yang sebulan, okay, and then plus costing RM5 ataupun $25, harga dalam ni, contoh berapa, kalau abang buat sale pakai live host 3 jam, 4 jam abang telan, dia dapat sale 1,000, dah cover abang punya cost. Lepas tu and then kalau sale seterusnya nanti abang tinggal profit saja, betul tak? Okay, so benda tu bergantung kepada kita punya ni lah, kita punya cara marketing, cara ads. Kita GMV ads sekarang ni kan, GMV live lah, apalah macam-macam lah. Benda tu sama. Okay, untuk kadang software stop working sebab TikTok atau YouTube punya API or integration berubah menyebabkan software. Okay, benda tu tak ada masalah. As long as kami ada, insyaAllah kami panjang umur, ada je. Benda tu macam ni, kalau abang Nazri memang dah ada dalam group, abang boleh tahu software ni dah berpuluh kali dah update. Kalau abang nak tahu, saya tunjuk contoh kenapa dah berpuluh-puluh kali ni. Saya eksperimen, saya tunjuk ke abang betapa ni betapa banyaknya saya update ni. Ini satu. Okey, dekat sini ada satu. Mana okey, nampak ni? Ini satu. Nampak? Ini satu. Ini dah satu app. Pak, sekarang app dah berubah, dah 4.8. Saya tak tahu berapa banyak kali update. Ini satu. Nampak ni? Ini satu. Macam-macam upload kalau abang nak tengok. Kami test macam-macam. Maksudnya bukannya sekali dua tak ada. Saya selagi nanti lip sync akan ada update baru. Nanti kami akan tambah features baru. Nanti saya akan explain. Okey, lagi 5 minit lah. 10.25 saya nak off lah sebab ni. InsyaAllah setakat ni betul update, nampak.
Kami memang tak update sebenarnya. Saya nak tengok pun saya tak larat dah. Kalau saya dekat saya punya download ni pun dah. Kita boleh tengoklah dah download saya ni. Saya dah buang dah sebenarnya sebab terlalu banyak sangat. Sebab sekali download ni dah dekat 1 gig kan. Kalau dah ada 100 kali download tu saya tak tahulah 100 gig lah penuh laptop saya ni. Semata-mata untuk update lah. Okay. Betul update. Okay. Okay, mungkin ada beberapa nak tanya soalan lain lagi sebelum kita spin. Okay, saya nak tunjuk sikit. Mungkin tak ramai perasan, dekat sini kami punya AI Live Host ni kan, ini untuk projek saja tau. Ini untuk projek saja. Nampak tak bawah ni ada affiliate program. Okay. Contohlah abang atau akak nanti dah guna, tiba-tiba ada member minat, boleh buat affiliate tak silap saya lupa berapa persen, tapi nanti rasanya saya tak lupa, tapi nanti contoh langgan je plan dekat sini. Mana plan? Okay, langgan je plan dekat sini, dekat website lah. So saya tak lupa kat sini. Okay, langgan je plan kat sini, nanti kita akan dapat berapa persen kalau kawan-kawan lah. Ini standard lah affiliate kan. Okay, untuk dekat sini nampak ada apa namanya? Tuan Azrul tak tambah lagi. Okay, tak apa. Okay, ni nampak tak dekat sini ada AI Studio? Nampak tak dekat sini ada AI Studio? Tak sebelum lagi 5 minit ni nak habis ni. Ush, banyak betul. Shopee ada juga. Shopee pun ada. Tapi saya tak sempat nak tunjuk. Mungkin minggu depan. Boleh bagi link accept group sebab link ni Gmail member yang kasih. Oh ya ke member yang kasih? Macam mana? Saya nak boleh minta kat member lah. Kita tanya dia. Ataupun boleh minta member PM Tuan Azrul, nanti Tuan Azrul bagi ni. Boleh minta admin dekat dalam tu. If beli yang annual license sebab bajet korang, boleh tak nanti detail upgrade ke lifetime license lepas ada more budget? Okay. Itu nanti boleh tanya Tuan Azrul sebab dia akan pricing boleh je rasanya ikutkan. Tapi nak try dulu pun try je lah sebulan kan. Macam mana kan. Sebab saya dah tunjuk benda tu. Dan ada beberapa orang dah run dah benda tu. Macam tu dekat dalam group tu dah run macam-macam sale lah kan. Cuma dia tak nak sekarang ni. Okay. Saya sebab saya cepat ni. Okay, dekat sini. Nampak tak dekat sini? Kami ada juga AI Studio tau. AI Studio ni dia bukan sekadar live saja tau. Dia boleh generate video. Maksudnya nampak tak dekat sini? Okay, selalunya dekat TikTok kan ada orang macam-macam sifu AI lah untuk video generation lah, apa kan, video trick lah apa kan. Okay, sama juga macam kami akan sediakan kredit apa semua juga. Cuma bezanya apa? Bezanya ialah, biasa tak tuan-tuan tengok, generate dekat website, terus boleh auto dekat TikTok. Maksudnya buat video AI, terus hantar ke TikTok. Tak perlu nak download buka TikTok ni. Kami ada setting TikTok. Maksudnya, dekat sini kita boleh connect kita punya account TikTok, Thread, Facebook, boleh hantar auto. Benda ni free ke? Free. Kalau dah beli generation kredit. Ni kredit lain lah. Ini tak termasuk dengan live host lah. Mungkin nanti kita akan buat siapa yang langgan live host sekarang akan ada diskon kredit ke apa nanti. Tak tahu. Cuma kat sini kita boleh automation. Maksud automation contoh macam mana? Hasil je video ni, bro boleh post ke TikTok, boleh upload boleh pasang lagu, letak caption, apa lagi? Boleh letak tik AI semua, tak perlu nak buat TikTok. Terus kat sini je automate. Nampak ni ada template ni macam-macam. Ada cerita animasi apa semua. Automation ni kita boleh macam-macam lah. Tapi ini contoh account. Satu account AI kita punya generation, nak buat video AI, terus boleh pakai ni. Okay, contoh saya tunjuk. AI ni, untuk video AI ni, sekarang memang ada yang tanyalah, AI ni ada yang macam tak nampak AI apa semualah. Sekejap saya nak tunjuk hasil saya buat AI. Saya tak tahulah, ni dah jadi kategori lain dah sebenarnya, tapi ini contoh video AI saya. Saya nak tanya, video AI macam ni okey tak? Lawa tak? Saya nak tanya dulu. Saya tak tahu nampak tidak, tapi ini adalah video AI. Putrajaya Live. Anda akan tiba di Tun Razak Exchange, Samsung. Minit dah saya nak habis. Ini adalah stesen untuk Cantik beg awak ni. Beli kat mana? Okey, ni contoh AI yang saya buat lah. Ini kalau nak tahu tahun lepas punya video saya buat ni. Maksudnya saya nak cakap sekarang ni, kalau tuan-tuan atau puan-puan yang dah biasa AI, belajarlah buat video AI sebab tak lama lagi AI ni menghampiri real sebenarnya. Boleh tengok tak generate video using, tak sempat bang sebenarnya, tapi insyaAllah minggu depan kalau sempat kita boleh. Ni lah. Okay, ada lagi nak tanya apa-apa ke? Sebab saya nak off dah ni. Okay, untuk lifetime tu Tuan Azrul ada tak dalam ni? Dia akan bagi tahu harga untuk offer malam ni lifetime dengan ni. Tuan Azrul ada ke? Tapi jangan risau, minggu depan kita akan buat live lagi insyaAllah. Berkenaan dengan lip sync apa semua. Ada ke Tuan Azrul? Tak, saya tidur ke apa? Saya ada. Nanti saya bagi tahu dalam WhatsApp.
Nanti Tuan Azrul akan WhatsApp. Okay, jap. Saya dah live belum? Okay, saya dah offline kan? Saya dah offline, takut lagi saya lah kena ban saja tu. Okay, saya tutup yang ni jap. Mungkin ada nak tanya apa-apa sebelum ni. Nanti Tuan Azrul akan bagi tahu harga siapa yang cepat dia dapat sebab setahu saya hanya 5 orang je kot. Siapa yang tak awal dapat harga lifetime. Bagi saya agak murah lah. Sebab saya pun langgan lifetime. Saya cakap saya beli ni. Saya tunjuk. Saya lifetime tau. Mana saya saya beli saya punya lifetime. So nanti boleh PM Tuan Azrul. Okay, ada apa-apa nak tanya lagi ke? Berkeadaan apa-apa tanya dia. Tipsi ke apa tanya dia. Aku ada yang tidur ke apa kan? Ada ke nak tanya apa-apa? Saya pun nak set up. Tak ada Okey. Tak ada. Okey, terima kasih kepada yang join. Minta maaf lah siapa yang lambat tadi sebab saya pun dah nak tutup dah ni. Kami keluar. Jadi saya pun terpaksa end live awal, insya-Allah minggu depan akan ada lagi. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya dalam grup atau PM saya kat WhatsApp saya, mungkin saya tak perasan WhatsApp nanti PM dia balik sampai saya perasan. Kalau ada yang dah beli dengan Tuan Azrul, yang dah pernah beli apa semua, boleh PM balik Tuan Azrul sebab PM dia terlalu banyak sangat mesej. Okey. Okey, tak ada apa-apa Saya nak end live Saya tutup recording jap.